Kat sini ada satu persoalan, pertanyaan. Yang National Resources dia kata, aku ni tak beli kereta tu, tak beli barang-barang tu, yang dia kata tak menikah dengan anak. Pengurusi National Resources ni siapa dia? Yang mengganggu anak, yang mengganggu Fika ni. Ke siapa dia ni sebenarnya? Kenapa pula dengan barang-barang saya? Kenapa pula dengan kertas kerja saya? Yang si Nasri dia kata anak dia. Nasri ni kata dia buat kahwin, tapi ayah dia kata tak. Pak Tarik ni kata tak. Barang-barang aku hilang semua. Nak kena ada kaitan dengan dia. Macam mana anak Yameh ni? Anak Yameh ni, anak Mak Yaman ni. Apa benda aku buat dekat situ, National Resources ni dia punya cerita dia. Ada penceritaan dia. Ada penceritaan dia tak ada beli kot ni, tak ada beli kot ni. Yang nasi lemak kita dekat Kuantan tu menghampiri 11 juta ringgit. 11 bulan 11 juta ringgit. Dia ada 4 cawangan dekat situ. Operasi dekat ni. Dekat Pahang. Yang National Resources ni. National Resources ni siapa dia? Yang duk ganggu anak ni, duk ganggu Fika ni kenapa? Dia nak tunjuk apa sebenarnya? Yang dia kata kawan baik apa benda nak buat kau ni, buat kau ni. Yang dia tipu dekat ATM tu. Yang apa benda jual lagu. Yang budak-budak tu. Kenapa dia nak atur pula benda tu? Kata kawan tu menang kat situ. Kenapa pula dia nak laga-lagakan kami? Aku tak mau terlibat dengan aktiviti dia orang. Kenapa? Duit dekat syarikat, dekat nama company aku. Dia kata aku tak kerja kat situ. Aku tak kerja dekat kerjaan, apa ni, bidang kerjaan. Kenapa dia kena curi benda tu? Kan? Kenapa dia kena curi? Persoalan dia kenapa dia kena curi? Pelik sangat kau tahu. Macam bintang ATM tu. Tengok ada motor. Ada motor lah. Ada motor duk ingin lembu aku ni. Balik! National Resources ni. Yang dia khabar dekat mak mentua aku nak menipu. Nasi lemak daripada awal tu memang yang aku punya. Benda ni YDP yang kena bunuh dengan angah, dengan api ni. Jelas dekat situ kan tuan aku, Sultan? Benda ni penting dekat sini.